Ustaz, macam mana hukum atau bagaimana situasi makmum yang terpaksa berimam dengan imam bacaan Fatihah yang tak sempurna? Imam tu pula dia naik jadi imam tapi dia tahu ada orang yang lain yang lagi layak untuk menjadi imam di belakangnya. Baik, dalam fiqh isu ini dibincangkan oleh para ulama, khususnya dalam solat, kerana dalam berjemaah, kerana ianya ada bacaan surah Al-Fatihah yang dia menjadi rukun dalam solat. Jadi saya pecahkan kepada 4 situasi. Jika bacaan Al-Fatihah, situasi yang pertama, jika bacaan Al-Fatihah imam tidak sempurna tetapi tidak mengubah makna. Contohnya, tajwid ni kurang tepat, dengungnya tidak betul, matnya tidak cukup. Hukumnya adalah solat imam itu sah, solat makmum juga sah. Walaupun begitu, makruh dia menjadi imam jika ada orang yang lain yang lebih baik bacaannya. Sabda Nabi SAW, ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Maksudnya, yang menjadi imam sesuatu kaum ialah orang yang paling baik bacaan Al-Qurannya. Situasi yang kedua, jika bacaan Al-Fatihah imam salah hingga ia menyebabkan mengubah maksud maknanya. Contohnya macam tukar huruf daripada dha waladhdallin kepada dha waladhdallin. Salah baris hingga maknanya berubah. Jadi tidak boleh menyebut huruf dengan betul sedangkan mampu untuk belajar. Hukum menurut mazhab Syafi'i adalah solat imam itu tidak sah. Makmum yang tahu kesalahan itu tidak boleh ikut, kerana Al-Fatihah adalah rukun. Jika imam memang tidak mampu untuk menyebut huruf dengan betul, contohnya pelat sejak kecil, masalah lidah, hukum solat sesama orang yang sama masalahnya adalah sah. Tetapi orang yang bacaan sempurna tidak sepatutnya berimam dengannya jika ada imam lain yang lebih baik. Situasi yang keempat, jika makmum terpaksa ikut, contohnya di masjid ataupun di tempat kerja. Jika kesalahan tidak jelas mengubah makna, solat makmum itu adalah sah. Tidak perlu mengulangnya. Jika jelas merosakkan Fatihah, makmum boleh niat mufaraqah ataupun berpisah dengan imam, ataupun sambung solat sendiri. Jadi, wallahu a'lam.